percaya kau telah tiada. Kanakannya kecil nyonya kau bini lo. Dan mamaknya seorang lain dia lo kau bini. Seolah mengadu kamu. Kau belum pacah, ambo ni lo kau. Lo berdua, mari kau hujan lo. Seolah kamu, seolah sakit malu ah. Lah banyak ah, kita rokok dia merokok ah, dia berfikir sakit otak mu ah. Aduh. Masalah saya dengan nyukat dua dengan kampus lah. Nak doang berita IP tu. Deh. Kok idik inilah lemah payah. Pitih nak lo aduh. Kok pai baburu. Babi ko lah payah lo gini lah langka lo. Anjing nak lo namuh lah dah. Kok di paburuan ni cemeh dan orang. Kicen dia nak babini. Itulah, pai mengadu kau damu lagi. Iya. Manga kau menakan dah sebenarnya. Lah masuk lo kepala lama bungu ah. Ni nak pantak dia penyangit ko apa. Kan? Ya tepuk lagi apa? Mak. Ni parah ni. Ada apa, Mak? Ali nampak madang ni. Mak dah. Yo. Tadi ada ketemu sama saya tadi di situ, Mak. Ali mana? Di rumah. Oh. Dia kalau sudah jadi duda ni sering di rumah dia. Ada lagi kita ya. Apa lalu ini mah? Pergi aja lagi. Silakan. Mak Aca. bayar Ya. Ni parah ni. Jika malam tiba Nio lalok baduo. Iya. Indak talok marando. Kecil aja mangang. Wang kadang-kadang pak nama. Rambut meja lo kadang maduk lo kadang pak nama. Ada apa lalu yuda gini ya? Yo ka para tu pasal Assalamualaikum lo. Ni lah. Dua orang lo. Apa dua? Ai ko dah. Ko adik ini duit malas saya lagi. Kau di dulu memang marah sempak adanya. Iyo dia nak minjam pitih ko dah ni nah. Pitih yang kang pinjam untuk ada yang pitih tu. Ada nak kabar bini tu macam mana dah. Ini tu cukup 1,000 pitih dah untuk bini. Tak bisa dia makan nak orang. Indah. Enggak mau itu lah. Pakailah pitih tu dah enggak mau itu dah. Cari karajo tu macam mana dah. Kalau gitu dia dan cuba dan jual parak dijualin dulu lah. Itu iyo Ya, dah. dan di Olobi bini mah. Ang setengah dia setengah. Apa di tu kan, supaya tu kan. Tak dah. Di. Pak cari orang tukang pegang lah deh. Tadi dah. Di. Terima kasih dah. Sip. Berkumpul mamaku di sana. Pas paling benar aku mengatakan aku ingin bini juga nih. Udah ada calon gadis desa nih. Aku pakai jurus Naruto nih. Ajar kanakan gue. Dua kali ni nak kaji Eriko empat ni kau mah. Dengarkanlah. Ya apa dia dengar nak? Apa khabar ni kau? Kau madang tu sekolah. Begini mak. Ni parah nih. Tu apa? Parah nih. Apa? Ni mak. Aku ingin berbana juga. Lah ya iyo salah basuh. Apa basuh gua? Marna. Barbano, mak. Barbano. Mengecek sana luru yang membini. Ni bini yang. Wah, ang mengecek sana luru yang doh. Babini. Yo siaga bini yang. Aku punya kenalan, mak. Aku punya kenalan kan di desa tadi. Udah 2 tahun ku jalan itu. Cantik pula. Dengar-dengar sama Cik pula dia ingin berbani juga. Tentu saya ingin berbani juga. Mama juga ingin berbani juga.
Gimana ni? Abang lo model kau dah. Bertiga langsung sama bini lah. Baca ruak tu. Malu ada orang kau dah. Yang kini nan jaleh ang sabar. Kini dia lah berencana aja macam ang menggaden sawah aja para untuk ada bini berdua. Wah ang tugur lu sabang lu deh, sabang lu. Itu kapan aku berbani saya ni mak? Ini udah mendesak pula nih gadis ni ha. Nanti kalau nak dinikahi nanti diambil orang pula nanti ha. Sabarlah lo mengalah lah yang mak kau lo makcik ang, mak dang ang. Ang bisuak ke bini gai. Cik rayo gai. Raya kapan ini mak? Raya panjang lagi, ini bulan Februari baru nih ha. Orang ke raya kapan ini ha? Orang lah mendesak ini. Gimana nih? Aku cinta sama dia. Ku bahayo na kan mangandaang ni pa mah. Siapa mau cewek tu? Tuh mak si Eti dari Senegal, kampung Senegal situ mak. Aku lah udah lama sama dia nih ha. Ya? Seti cik ang. Di kampung Senegal tu. Ada je tu lo mak. Oh no. Siapa? Eti yang model bati suta tu. Di para ajo garang di Senegal tu kan. Yang kami na rambut dan pirang tu. Ada ni tu lo mah. Yang kadang puan kadang Yo kayak di duda yo pak selama-lama. iyo ba acar le eti peti lo asal bidadari ya acar oleh. Ini parah nih.